Aku gunakan siapa? Okay. Dah susah cari. Senang. Senang. Saya tak nak mengenali seseorang dan terlampau. Doktor saya sakit apa? Dia pula tanya kita sakit apa? Okay. Saya buat ini dan saya rasa benda tu tak bagi apa-apa pun dekat saya. Do, re, mi, dua orang sahabat berjumpa, terus sepakat otak yang geliga sekarang dah tersumbat. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hi, welcome to my YouTube channel Aliana Suhaimi. So, kepada siapa yang tak mengenali saya adalah Nur Aliana binti Suhaimi atau lebih dikenali sebagai Aliana Suhaimi, dan ini kawan saya. Ya kan? Okay, nama saya Nur Ainabilah binti Muhammad Zakaria atau dikenali sebagai Ain Z. So, hari ni apa yang kita nak buat? First content kita ni. Okay, so ini first time lah nak jadi YouTuber. Untuk first content kita ni, kita nak santai-santai je. Kita nak buat sesi soal jawab berdasarkan apa orang kata, memandangkan tahun ni dah tahun 2026, tahun baru. Sebenarnya tahun 2025 nak jadi YouTuber, tapi tahun 2026 baru jadi YouTuber. Baru tercapai ke ni? Boleh lah. Boleh, baru dah start. Tercapai lah kan? Ya, betul. Sabar. Ustaz. Okay, so untuk tahun 2026 ni, apa azam tahun baru awak? Okay. Azam tahun baru ada lagi yang tahun lepas punya lagi sikit-sikit. Okay, nanti kita akan beritahu yang azam yang lepas tu. So ikut soalan tadi tu azam baru. So saya anggarkan saya tahun ni nak buat satu bisnes. So di mana bisnes ni adalah bisnes baju. So dalam progres dan harapnya berjayalah tahun 2026. Kalau tak berjaya, kita sambung. Kita buat sampai berjaya lah. Okay, dah. Bukan. Awak pula. Azam tahun 2026 nak jadi YouTuber lah. Oh, ni dah. Okay. Dah tercapai lah tu sikit-sikit. Baru nak mula lah. In progress. Yes, sama macam saya, in progress. Banyak lagi lah kalau kata azam 2026 ni nak kurus, of course. Sensor. Okay. Semua keinginan Kepada perempuan-perempuan yang beratnya melebihi berat badan. Yes. Mesti nak kurus kan. So kita sama-sama lah kurus. So boleh tengoklah progress Aliana Suhaimi kita. Ni hari pertama ni, konten ni adalah keadaan besar macam ni. Kita tengok akhir tahun 2026 ataupun awal tahun 2027 kurus tak ataupun makin mengembang. Mari kita tolong. Bukan, tunggu. Bukan. Buat sorang-sorang. Okay. So apa next soalan? So kalau azam tahun ni awak nak buat YouTube, saya nak buat bisnes baju. So ada bisnes kan. Okay, so kalau kata tahun 2026 ni ada impian sebesar itu, impian waktu azam tahun 2025 tu tercapai tak? Nak cakap tercapai yang berjaya dan sukses lebih-lebih tu tak lah. Contohnya nak buat satu lagu. So lagu tu pun dah post dekat dalam YouTube Aliana Suhaimi ni juga, tapi tak ada lah seboom. So maksudnya saya dah buatkan satu lagu dan telah pun dinyanyikan. Tahu tak sebab apa lagu dia tak apa? Sebab artis dia sendu. Sebab artis dia sendu. Sebab penyanyi dia sendu. Mana lagu dia? Bukan sendu. Benda tu kena build up. Macam tu kita kena usaha. Tak ada lah first kita dah menyanyi, lepas tu senyap. Kita kena blast bagi orang tahu lagu tu. Mungkin kita buat lagu sedih, yang dengar tu hyper ni memang tak masuk. Mungkin tahun 2026 ni bila dia dah ada nama ni, mungkin orang nak dengar kan. Orang nak tengok. InsyaAllah. Harap-harap tak kenal siapa dong kau? Ain Z ni. Apa tu? Ada nama Suhaimi. Siapa dong kau? Alright. So next soalan. Tadi dah 2 soalan dah. 2 soalan. So tadi awak bagi soalan azam tahun baru. So tahun baru saya nak buat business and awak in progress. Tak tanya saya lagi kan? Apa azam tahun baru saya? Azam 2025 yes, tak tercapai? Yes, betul. Apa azam awak yang tahun lepas tak tercapai? Tak tercapai? Ada yang tercapai, ada yang tak tercapai. Yes. Yang tercapai tu nak beli kereta lah. Nak beli kereta, dapatlah seketul ajar.
Betul lah, lah Azam. untuk pergi kerja. Betul lah, Mungkin Azam. nanti kita boleh buat tour dalam Yes. kereta. Barang apa yang orang kata Apa yang kita hias dalam kereta peminat kita lah. Azia, peminat-peminat yang nak hias-hias kereta. Tapi kita orang punya barang semua bajet-bajet. dalam rumah pun kita orang banyak DIY. Yes, betul. Nanti kita akan buat juga konten DIY. Dua rumah. Tapi bukan rumah sendiri. Itu impian, memanglah impian. Impian rumah Tak tu ada lah. ada. Cumanya sekarang kita duduk rumah Sewa sewa dulu. lah. Tapi tak semestinya duduk rumah sewa. Kita duduk balik kerja tidur macam tu je kan. Kita nak duduk tengok pemandangan yang indah-indah. Sedap mata memandang. Nanti kita akan tunggulah banyak lagi konten akan datang yang kita akan publish kan. Dan kalau korang ada idea pun boleh share Boleh dekat komen. share dekat komen. Jadi kita akan cuba buat lah. So okay, yang tu yang dah tercapai. Yang tak tercapai Yang tak tercapai banyak. banyak. Kenapa tu? Banyak lah. Salah satunya memang nak beli rumah tapi tak tercapai, duit tak ada. Tinggi tak apa ni. Nanti tidak lain boleh terlalu beli. tinggi sangat. Impian besar nak beli rumah usia 22 tahun. Tak apa. Slow. Mana tahu ni duit YouTube boleh beli rumah macam Alif Fan kan. Itu memang idola lah. Slow macam tu. Okay. Yang tak tercapai tadi tu lah rumah lah kan. Tak tercapai rumah, tak tercapai nak jadi YouTuber. Tapi baru nak tercapai tahun 2026 ni. Baru nak bermula, baru nak ada progress, nak ada side income. Of course, yang tak tercapai adalah free debt. Makin lama makin berhutang ni aku rasa. Tak apa. Kita akan cuba slowkan benda-benda macam tu. Kita boleh, kalau disebut sebagai in progress, bermaksud selagi mana kita tak berhenti berusaha, dia akan menjadi kenyataan. Okay. So next soalan apa? Soalan. Mungkin soalan panas sikit ke? Awak tak ada soalan kan nak tanya saya? Okay. Cuba tanya, kita jawab. Okay. Soalan yang saya nak Nak berikan. barikan. Kita mestilah barikan sesuatu soalan untuk menyatakan. Begitu lah. Okay, soalan yang saya nak Barikan. soalan yang saya nak tujukan kepada Alan dan Suhaimi. Okay. Okay lah. Azam 2026 awak kan membuat apa ni? Ingin buat YouTube. So, Mana saya? Kau cakap tak apa ke depan? tak payahlah tengok. Nanti dia pandang lah. Alah nak perhatian. So, okay. Soalan saya, kan awak nak buat YouTube. Jadi, saya nak tahulah. Okay, ni secara okay. Pada pendapat awak, apakah peranan seorang sahabat dalam Azam untuk mencapai azam kita? Tanya balik soalan ni. Soalan susah. Peranan Soalan sahabat. kebat ya. Soalan kebat. Peranan sahabat ataupun kawan untuk kita ni nak capai impian kita. Macam contoh saya ada Azam, nak jadi YouTuber, nak jadi Charlie Irfan. Of course lah, peranan sahabat ni dia, kena support lah. Support Support lah. sistem tu kena ada. Support ke mempergunakan? Siapa gunakan siapa? Okay. Ha? Siapa gunakan siapa? Siapa gunakan siapa? Siapa Gunakan kita ke? Mungkin dia orang. Okay, saya tak guna. Saya support system. Kena ada Contoh support apa? system. Contoh apalah? Contoh awak cakap support system. Apa support system yang disumbangkan oleh seorang sahabat yang awak rasa benda tu, kalau tak ada support tu, mungkin awak tak naik. Macam tu. Awak tak ada nak buat. Macam tu. Jadi kalau kita tengok kan, contoh konten Alif Irfan, dia orang kan buat partnership. Bila ada partnership, dia ada komitmen antara kawan ni dengan kawan ni, dia berdua. Dia bagi support system. Yang ni tak boleh kena komit, yang ni kena komit. Faham tak? Umpama macam dua-dua give and take. Macam tu. Oh, faham. Jadi peranan sahabat ni, of course, kita dengan kawan ni jangan terlalu, apa orang kata, terlalu percaya. Ni dalam circle kita ni, kita kena pandai pilih kawan sebenarnya. Oh, kena pandai pilih kawan pula. Ha. Okay, kita nak support system ni tak ada kawan, tapi kita kena pandai Tapi juga. kita kena pandai pilih kawan. Okay. Jangan pilih kawan yang nak mempergunakan kita waktu kita dah ada segalanya, dia orang nak gunakan kita. Guna kita pula dah susah cari. Senang? Senang tinggal. Amat Pandai menyedihkan. Amat menyedihkan ya. Okay. Okay, pada pandangan Ain pula So support system macam Aliana tadi, mungkin sahabat dia akan beri support system dari segi apa Aliana buat ni, Aliana tak lepas buat tu, dia akan tolong macam
macam tu. Tapi bagi Ain macam moral support juga. Contoh tengah Bagi down. nasihat. Yes, kita tengah down. Kadang-kadang duduk jauh dengan family, dah bekerja, duduk sendiri. Mungkin kita akan lost contact dengan family lah. Mungkin tak ada macam dulu lah, boleh jumpa terus direct. Mungkin kita akan janjikan sahabat kita juga untuk luar. Dan di mana kat situ pun dapat release kita punya station. Kita dapat motivation balik untuk grow, macam tu. Setuju tak dengan Setuju. dia tak semestinya support system ni. Okay, kau tak ada duit, aku bagi duit. Aku tak ada duit, kau bagi duit. Tak juga. Tak semestinya orang cakap support system ni datang daripada duit. Dia datang daripada hati juga. Okay, hati kita dibersih ke tak? Okay, tak adalah nak gunakan dia. Tapi kalau ada peluang tu, gunalah kan sikit-sikit. Tak ada masalah. Ni mempergunakan ni salah satu contoh. Kawan Tak. guna kawan. Contoh. Kita pandai buat lagu. Kawan pandai nyanyi. Gunakan. Itu maksudnya. Okay. So next soalan ni boleh tujukan lagi. Tadi pasal sahabat. Mungkin boleh nak tahu something ke? Apa Soalan terakhir ke? Ada random lagi nak tanya? Tanyalah random. Boleh je random. Okay, soalan ni saya nak tanya. Apa tadi? Lupa dah. Okay. Kalau dapat diputarkan masa, kan? Kalau dapat diputarkan masa, apa benda yang orang kata? Awak nak ulang. Apa benda yang awak nak ulang semula? Maksudnya macam ni ke? Apa peristiwa yang kalau dapat diulangkan masa, saya tak nak benda tu berlaku? Terlampau ni sangat. Boleh memahami tanpa diberitahu. Okay. So soalan dia secara ringkasnya, apa yang cuba Aina sampaikan adalah apa peristiwa yang peristiwa yang lepas-lepas, yang kalau boleh, kalau kita berada dalam situasi ataupun keadaan tu, kita nak ubah. Tak nak jadi benda yang sama dah. Contohlah kalau yang masa dulu tak grow, macam nak jadi grow, nak growkan balik, macam tu. So jawapan dia, apa bagi saya ni lah, kita cakap pasal sahabat kan. So saya nak cakap kalau masa tu dapat diputarkan semula lah, kalau boleh saya tak nak mengenali ataupun terlalu rapat lah, kita kata lagi rapat, terlampau membantu, terlampau senang kita. Sebelum ni saya terlampau Apa baik ingat ni? dia Semua orang senang lah. cakap terlampau lah, terlampau tolong, terlampau baik, terlampau kesian. So sampai saya rasa benda tu yang membuatkan saya sampai sekarang tak naik-naik. Macam tu. So benda tu, contohlah kalau kita berkawan ke, even tu berpasangan ke, selagi mana kita boleh kontrol lah, tak payahlah terlampau sangat. Sebab semua dekat dunia ni adalah sementara. So bila mana kita terlampau dalam sesuatu benda, kadang-kadang benda tu dapat downkan kita, menyakitkan kita, susah kita nak grow balik, macam tu. So daripada umum dia macam mana tu? Umum dia apa yang awak nak tak nak benda tu berlaku sebenarnya? dia punya main, saya tak nak mengenali seseorang dan terlampau tu maksudnya terlampau kesian kat dia, terlampau ni saya give everything, saya buat tu, saya buat ini, dan saya rasa benda tu tak bagi apa-apa pun dekat saya. So maksudnya tahun ni saya tak nak terlampau. Bila orang buat kita balas balik. Orang buat jahat kita jahat balik. Buat baik berpada buat jahat balik. Salah. Buat baik balas baik. Buat jahat balas balik. Lain macam, lebih kurang. Okay. Jangan ambil benda serius, kita orang bergurau je. So dia punya ni buat baik berpada buat jahat, jangan sekali. Okay. So saya rasa benda ni Dia dah macam ni lah. Kalau kita nak orang hormat kita kena hormat orang semua. Dalam pertuturan pun kita kena jaga sebenarnya. Yes, betul. Pertuturan walaupun benda tu hanya menggunakan mulut, tapi dia sebenarnya seperti pisau.
Kalau macam kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang tu tengah hadap, apa yang orang tu sedang lalui, macam mana dia nak grow untuk pertahankan diri supaya tak down. So kadang-kadang kata-kata ni secara tak sengaja dah menjatuhkan dia. So berhati-hati dalam menuturkan kata-kata anda. Macam pensyarah ataupun memberi motivasi. Tapi kalau korang nak tahu, kita orang ni student lagi sebenarnya. Yes, kita orang student tapi kita orang buat belajar. So Sambil memanglah kita student, kita belajar. tak, ada orang dia belajar part time kerja, tapi kita orang full time kerja, part time yang belajar. Awak study apa? Dulu diploma in fashion design. Sekarang ambil bachelor digital media design. So sekarang ni kira saya buat konten YouTube ni adalah untuk progression saya punya, apa orang kata, Awak dah belajar ability, bakat, semua tu nak grow daripada sini lah. Kiranya ini first content ni adalah first saya punya, macam orang kata artwork daripada nak tahu grow ke tak. Sekarang baru sem 3 lah. Nak masuk sem 4 sekarang. Kita banyak sem dah lah. 1, 2, 3, jadi 4 ayat 4 nak masuk 4. Sem 4 dah. Ni dulu diploma Islamic Management. So tu yang nampak dia macam pensyarah, bagi motivasi kan. Dia So hebat tapi tak memotivasikan diri sendiri. Kenapa doktor sakit kena jumpa doktor juga? Tak tahu pula. Kita tanya juga. Tapi pelik kot bila doktor, kita datang, kita sakit ni, kita tak tahu kita sakit apa. Kita datang nak jumpa doktor, nak tanya, doktor saya sakit apa? Ya awak datang, awak sakit apa? Dia pula tanya kita sakit apa. Okay, dalam masalah ni cuba fikir. Main dia adalah manusia saling memerlukan manusia yang lain. So hidup tu jangan sombong. Sebab apa? Doktor, walaupun dia dah belajar, dia dah tahu cure, dia dah tahu okay, so ni sakit pressure, tapi dia nak tahu simptom. Kalau awak tak memberi kerjasama, so dia tak dapat tahu lah awak sakit apa. Kalau awak bagi tahu, awak sakit apa? Awak sakit kat sini, sakit kat sini. Tak ada apa Sama macam dia gerak kat tengah tu kan? Seram Jadi kurang macam tu lah. So dalam, okay, sebelum kita tamatkan konten lah, so dalam konten ni mungkin kita akan buat lagi konten-konten yang kalau rasa konten ni kurang menarik, ataupun ada perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang mungkin anda tidak suka untuk dengar, mungkin ada apa-apa penambahbaikan, penambahbaikan idea, mungkin suara kau ni tak jelas kau ni boleh je terus cakap kat komen. So jangan simpan-simpan. Kalau boleh lah, kalau nak komen tu komen yang baik-baik, and then kalau nak memberi nak bagi tahu kita apa yang kita perlu ubah, boleh je bagi tahu apa yang korang nak tengok, kita nak buat apa benda ke, konten nak makan-makan, mukbang ke. Mungkin nanti kita orang akan buat mukbang, masak-masak, akan buat DIY, konten DIY, decoration, daripada orang kata yang beri manfaat lah kepada orang. So korang boleh tahu kita orang akan keluarkan video melalui tak nak bagi tahu, kalau kita nak keluarkan video, kita akan upload dekat satu media sosial. So kalau korang nak tahu perkembangan ataupun bila next video, ada, nanti saya akan share link dekat bawah. Korang boleh tekan terus direct ke media sosial. Akan semua lah. Ada YouTube, of course YouTube, TikTok, Instagram. Kita orang akan share, ada link dekat bawah. Korang boleh follow, boleh tengok perkembangan kita orang. Keep support kita orang. yes, Dan don't forget to subscribe. yes, Jangan lupa share dekat kawan-kawan lain. membantu kan? Komen yang positif-positif. Ya betul. So jumpa lagi di next video. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.